lama-lama pinggang mula sakit. Sebenarnya, bukan punca duduk lama je yang boleh menyebabkan sakit pinggang terjadi bila kita drive. Sebenarnya kita kena check balik posture kita sama ada betul ataupun tidak. Ini adalah posture yang salah. Kenapa? Kita boleh tahu kat sini sebab tangan dalam keadaan lurus. So, bila tangan kita dalam keadaan lurus, dia akan menyebabkan badan kita akan turn untuk membongkok. So, bila membongkok, dia akan menyebabkan stres lah pada kita punya bahagian tulang belakang. That's why kita akan rasa sakit pada bahagian pinggang dan juga sakit pada bahagian belakang. So, apa cara yang betul, posture yang betul waktu kita drive? Ini adalah posture yang betul waktu kita drive. Maksudnya kat sini, kalau tengok kat sini, kita punya tangan tidak terlalu lurus dan perlu hanya bengkok sedikit saja. Dan yang kedua, kita kena check balik pinggang kita dan pastikan bahawa pinggang kita ni rapat ke tempat kita punya duduk. Untuk elakkan tekanan yang tinggi dikenakan pada kita punya bahagian tulang belakang. So, korang sekarang ni boleh check sama ada apakah posture drive korang. Sama ada tangan yang lurus ataupun tangan dekat sangat pada bahagian steering ataupun dalam keadaan yang normal. Okay, sila komen di bawah.